UMNO dan PAS dikritik kerana didakwa menentang cadangan mengadakan pilihan raya Datuk Bandar Kuala Lumpur tanpa mengemukakan sebarang bukti kukuh atau kajian yang boleh dijadikan sandaran oleh rakyat. Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng berkata, sekiranya kedua-dua parti tersebut benar-benar percaya bahawa pilihan raya Datuk Bandar tidak membawa manfaat kepada Kuala Lumpur, mereka seharusnya berani membuktikannya melalui kajian yang didedahkan secara terbuka kepada umum. Bukan bermain sentimen politik tetapi kajian berasaskan fakta dan data, bentangkan kepada umum dan biarkan rakyat Kuala Lumpur menilai. Jika UMNO dan PAS benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, mereka tidak sepatutnya takut kepada kajian yang telus dan terbuka, katanya dalam satu kenyataan pada Selasa. Sebelum ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hannah Yeoh dilaporkan telah mengarahkan kementeriannya menjalankan kajian kebolehaksanaan bagi menilai kemungkinan pelaksanaan pilihan raya Datuk Bandar Kuala Lumpur. Beliau berpandangan bahawa kaedah tersebut lebih praktikal berbanding memilih sebilangan besar ahli Majlis Bandaraya melalui pilihan raya kerajaan tempatan. Namun begitu, cadangan yang dikemukakan Hannah itu menerima tentangan daripada pelbagai pihak termasuk pemimpin-pemimpin parti politik. Mengulas lanjut, Lip Eng menegaskan bahawa sekiranya parti-parti terbabit terus enggan menerbitkan kajian mereka, rakyat berhak mempersoalkan apa yang sebenarnya cuba disembunyikan. Menurutnya, demokrasi merupakan hak rakyat dan penduduk Kuala Lumpur wajar diberi peluang untuk menentukan sendiri siapa yang memerintah dan mentadbir bandar raya mereka.